setiap motor dia lain-lain sikit untuk suluhan spotlight ni. Jadi saya tak tahu palang macam mana saya nak letak nanti. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kat depan saya ni ada Kiwi XDV 180. Okey, so customer ni datang untuk buat pemasangan spotlight dulu. Okey, so kalau ikutkan dia nak pasang dengan handlebar. Okey, jadi sekarang ni dia pasang crash bar dulu. Spotlight dulu. Okey, so customer ni nak macam yang dalam video saya pasang tu tau. Yang first kali video Kiwi yang saya pasang tu, dia nak yang macam tu. Okey, so nanti kita tengok selepas siap pemasangan spotlight Kiwi XDV 180 ni. Okey, so alhamdulillah kita dah pun siap pasang spotlight dekat Kiwi 180 ni. Okey, macam yang anda lihat, spotlight ni ini adalah customer saya yang ketiga ataupun yang keempat lah untuk Kiwi 180. Okey, so spotlight ni sama dengan video yang pertama. Okey, dia punya suluhan semua sama. Spotlight dia memang sama lah, sebab customer ni nak macam yang dalam video yang pertama tu lah. Okey, so boleh nampak cuma untuk crash bar Kiwi 180 ni dia ada dua model tau. Satu, perasan tak dekat sini ada satu bracket. Tak silap saya sama bentuk dia lebih kurang, tapi dia ada satu bracket kat sini. Kalau yang tu tak ada masalah tau, nak pakai tak beli bracket 6 ni ataupun 9 kan, dia tak kisah kalau tak pakai. Tapi kalau yang tu lah, kalau yang ini tak silap ini EMS tau. Okey, yang ni harga dia dalam 200 lebih kalau untuk model macam ni, tak silap saya. So dia ada dua untuk crash bar Kiwi 180, dia ada dua model. Kalau macam ni dia kena tambah bracket lah. Okey, so kita tengok lampu dia macam mana. Tapi saya boleh beritahu yang ini adalah paling murah dan paling terang lah. Tapi untuk ketahanan saya tak boleh nak jamin lah. Tapi kalau nak pakai okey, cun je. Ya, kita tengok cun. Okey, saya akan on kan. Okey, untuk button customer ni kita letakkan kat sini ya. Macam yang sebelum ni dia dekat side mirror ni punya, dia ketak macam tu kan. Okey, so kita on. Okey, so untuk switch yang pertama, bila kita tekan dia putih. Okey, lepas tu dia putih dan kuning. Lepas tu dia flasher. Okey, dia terang tau, pekat kat dia punya warna. Okey, selepas tu dia ada kuning saja. Okey, so untuk spotlight ni macam biasa saya beritahu, kita nak pakai warna kuning. Okey, siapa yang datang waktu malam macam ni, saya akan terus adjustkan. Okey, kalau datang waktu siang, saya minta customer tu adjust sendirilah balik nanti. Tapi tengoklah kalau customer tu ada siang, kalau kata mendung, dia rezeki dia, saya boleh adjust. Dan tak semua spotlight sama cara adjust dia. Ada yang bagi tahu saya, bagi cadangan letak satu palang. Okey, untuk setiap jenis model spotlight berbeza tau cara suluhan dia. Lepas tu kedudukan spotlight, kalau kita letak ke bawah sangat pun dia lain, ke atas sangat pun dia lain, kat tengah pun dia lain. Itu sebab kisah dia lain. Untuk setiap motor dia lain-lain sikit untuk suluhan spotlight ni. Jadi saya tak tahu palang macam mana saya nak letak nanti. Okey, so saya tunjukkan daripada depan sikit. Okey, ni gaya dia. Okey, ni gaya dia. Okey, so itu saja untuk Kiwi 180 kali ni. Dia datang pasang spotlight saja. Okey, kepada anda di luar sana yang berminat nak pasang apa-apa aksesori, boleh terus call ataupun WhatsApp saya dekat nombor yang tertera. Macam saya beritahu, pemasangan dengan saya tak ada potong wire, tak ada curi karen. Jadi untuk motor yang baru, InsyaAllah tak ada masalah. Kita tak ada curi karen ke apa, boleh pasang terus. Okey, jadi kalau kata ada masalah ke apa kan, kita cabut saja wire tu, dia tak mengganggu apa-apa sistem motosikal anda. Okey, so apa-apa boleh contact saya dekat nombor yang tertera. Okey, ciao.